dan the best practice is with the real audience. Kita semua nak berjaya, dan bila sebut tentang kejayaan, salah satu kunci utama kejayaan adalah dengan menguasai komunikasi. So that is the reason why kami menganjurkan program Speak with Confidence, dan kali ini versi online pada bila? Pada 28 dan 29 Jun ini. So pada tuan dan puan yang mempunyai masalah rasa tak confident bila bercakap, ataupun bila bercakap anda rasa nervous, ataupun selalu lost idea, ataupun bila bercakap anda mungkin tak ada masalah on confident, tapi anda berstruktur tu mungkin agak kurang. Saya sarankan untuk anda hadir ke program Speak with Confidence, dan ada banyak perkara yang saya akan kongsikan dengan tuan dan puan. Antaranya adalah bagaimana nak manage small little voice, bisikan-bisikan halus yang membuatkan anda rasa ragu-ragu nak membuat satu-satu ucapan ataupun nak berkomunikasi, mungkin nak lead tim anda. So saya juga akan kongsikan dengan tuan dan puan bagaimana untuk simplify your message supaya ianya menjadi lebih mudah difahami. Kadang-kadang kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, kita ada wording-wording yang saintifik ataupun jargon, membuatkan orang tak faham. Jadi macam mana membuatkan ianya menjadi layman's term, kita akan bahas di Speak with Confidence. Kita juga akan kongsikan dengan tuan dan puan tentang tools-tools yang memudahkan untuk anda bercakap secara spontan. Yang paling specialnya di Speak with Confidence, kita belajar, dan selepas kita belajar, kita boleh praktikkan. Dan saya selalu bagi tahu, dalam komunikasi kita kena belajar dan praktis, dan the best practice is with the real audience. So that is why Speak with Confidence selama 2 hari kita akan explore banyak benda supaya kita improve in terms of your communication skill, supaya anda lebih confident, anda lebih berstruktur dan convincing, insyaAllah. So register sekarang, jumpa anda di Speak with Confidence.